Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat hari cuti. Hari ini hari Ahad. Besok Isnin cuti hari Wesak kan. Okay, aku nak buat satu video tutorial pasang kipas. Depan aku ni ada kipas brand Faber. Bagi aku kipas ni boleh pakai lah. Harga pun agak murah. Tapi dia nak kata berkualiti tu boleh lah, boleh pakai lah. Sebab kalau korang beli yang dekat TikTok shop yang 5 bilah tu kan, aku tak recommend 5 bilah. Korang cari yang 3 bilah ya. Memang dia kata 5 bilah angin kuat, tapi angin dia sebenarnya tak kuat. Dia cepat rosak dan tak berbaloi untuk korang beli. So aku recommendkan korang cari kipas yang 3 bilah macam ni. Ni brand Faber, Elba. Boleh lah korang pakai. Harga dalam 100 lebih. Aku tak ingat lah aku beli. Ni aku beli dekat Giant kalau tak silap aku lah. Aku dah lama beli ni. Jadi aku nak buat satu video 16 inci stand fan. Aku nak buat video tutorial pasang. Dia sebenarnya ada je manual book dalam ni. Tapi kalau korang malas korang malas nak tengok, korang malas nak baca, korang tengok cara aku pasang. Dia senang je. Dia punya tutorial manual book semua ada dalam ni. Tapi aku saja nak buat video. Bosan kan, hari cuti tak tahu nak buat apa. Ni semua part-part dia. Sangat senang, tak ada susah pun. Ni memerlukan satu screwdriver je kot. Tapi sekarang tak tahulah yang ni jenis ni pakai screwdriver ke tak. Tapi korang perlukan sediakan screwdriver je lah. Screwdriver untuk ikat skru. Sekarang ada skru bawah ni. Yang belakang ni satu skru untuk ikat dia. Screwdriver dia tak provide lah. Korang kena sediakan lah. Okay, jadi aku nak set up kamera kejap. Lepas tu aku akan pasang. Dan aku akan tunjuk kat korang betapa kuatnya angin dia ni. Berbanding 5 bilah. Kalau aku takkan beli dah. Sebab aku pernah beli kat TikTok shop 5 bilah punya kipas. Angin dia tak kuat. Dia cepat rosak. Memang murah, dalam RM40. Kadang-kadang offer RM30 je dapat. Tapi kalau 2-3 bulan rosak, 2-3 bulan rosak, tak balu juga kan. Kalau 2-3 bulan pun RM40, RM50 pun siap postage. Dah berapa dah tak ambil korang beli ni. Dia ada 2 tahun warranty. Kalau apa-apa ni korang boleh claim je lah. High guaranteed quality. So jom kita nak pasang. Sampai sekejap aku nak setting aku punya kamera. Dan kita akan pasang stand fan brand Faber ni. Jom. Okay, sekarang kita dah set up kamera. Bawa keluar dia punya barang yang ni. Ini dia punya motor. Bawah. Bilah dia nanti. Mau kita. Yalah. So, kamu kayu. Kayu pat-pat dia ni. Bilah dia. Bilah ni. Buka. Ini punya motor. Buang. Ini kaki dia. Buang. Penting sekali korang perlu pasang dia punya tapak kaki ya. Tapak kaki. Jangan. Ini tapak kaki dia. Ini pusing ni. Sini dan korang pasang kat bawah ni. Kita tunjuk kat korang ni. Masuk gini. Okey, untuk besi ni korang letak belah luar macam ni. Lepas tu korang masukkan dekat tapak bawah ni. Dan korang korang skru je bawah dia. Masuk skru bawah macam ni. Korang ikat sampai ketat ikat sampai ketat. Ikat macam ni sampai dia ketat. Okey, dah ketat. Korang tak goyangkan. Dia tak goyangkan. Okey lah tu. Korang ikat bawah macam tu Okey, yang ni dari sekejap Korang perlu buka dan keluarkan ni besi ni, pak ni. Lepas tu korang masukkan dia macam ni. Masukkan dia macam ni. Ni korang akan ikat balik lah untuk adjust tinggi dia. Aku tinggikan sikit kamera.
Okey, korang tinggikan macam ni. Ni untuk adjust ketinggian tau. Lepas tu korang masukkan dia punya ni. Oh, sekarang tak payah screwdriver. Nampak tak, dia ada lock ni, dia dah sediakan. Korang buka ni, korang just masukkan kat tapak dia ni. Sekejap. Okey, masuk, korang ikat je. Ikat bagi ketat. So screwdriver tak payah pakai lah. Okey, pakai screwdriver. Ni korang buka wire ni. Ni biasanya aku akan ikat kat sini. Sebab apa, kalau korang nak mengemas ke simpan wire kan, korang akan guna tau penatang ni. Okay, ni korang ikat ketat-ketat. Dia dah stabil. Ni korang ikat dah stabil kan. Okay, aku nak tunjuk bahagian atas. Okay, next part dia adalah bahagian bilah dia. Ni korang perlu buka. Buka dia ni. Kali ni korang untuk ikat dia ikut arah jam, dia buka. Dia terbalik. Korang buka ni. Okay, lepas tu korang buka ni. Yang ni buka ikut lawan jam. Okay, dah buka ni. Masukkan yang belakang dulu. Ni tak pegang dia, tegak macam ni. Dia ada tapak dia. Nampak ni. Yang dua atas, atas tu bawah. Lepas tu ikat balik. Ikat dia ikut arah jam. Ikat balik, tak ketat. Okay. Masukkan bilah. Ada longkang ni, nampak tak? Longkang ni korang masukkan dekat besi hitam ni. Okay ni. Tu korang ikat. Ikat dia terbalik. Sini. Ikat ketat. Yes. Dan sekali korang just masukkan dia punya ni. Okay, masukkan dia macam ni, letak. Klip dia. Okay, klip dia. Okay, pastikan dia masuk dekat longkang dia. Kalau korang takut, korang boleh pakai cable tight. Tapi untuk kipas baru ni dia tak ada masalah. Dia biasa klip dia kuat lagi. So korang dah masuk semua, dah pastikan dia masuk kat longkang dia. Okay, lepas tu korang test lah, ambil plug. Ini buang lah ni. Buang. Masukkan dekat plug point korang. Jangan lupa baca bismillah. Okay, kita test. Let's go. Nombor satu dulu. Okay. Ni untuk berhentikan dia. Untuk berhentikan dia belakangnya macam biasa lah. Jalan. Ni berhenti, tarik. Nombor satu pun bagi aku dah kuat dah ni. Kita nombor dua. Nombor dua. Dan nombor tiga. Okay. Okay, tu je lah kot cara nak pasang dia. Semoga bermanfaat. Tu cara nak pasang. Aku rekomenkan korang beli kipas ni. Mana korang nak beli kipas ni, ada dekat produk bag aku letak tu, korang boleh beli lah. Brand Faber. Tak tahu lah korang dengar ke tak. Okay, brand Faber. Aku ada letak brand lain juga kalau korang nak beli. Yang aku suggest, aku ada letak juga kipas brand-brand lain yang aku suggest dekat bag. Produk bag tu kalau korang nak beli, korang boleh beli kat produk. Okay, itu saja untuk video kali ni. Video pemasangan kipas daripada brand Faber. Tutorial tutorial cara pasang kipas Faber. Okay, kalau nak beli pada produk yang aku letak dan aku tag tu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
Bye.